Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat semua. Sekalung apresiasi buat peneraju acara, delegasi kehakiman provisi, barisan pendidik pencetus kegemilangan bangsa serta hadirin yang cakna dan berintegriti. Saudara dan saudari, 2 abad yang lalu, Charles Babbage bersegang mata untuk mencari idea menghasilkan komputer. Alexander Graham Bell berhadapan dengan pelbagai kontroversi untuk mencari kawan bicara. T. Peter Brodie menghabiskan 2 windu untuk mencipta projektor paparan habla cecair yang pertama. Semua ini merupakan perubahan sebuah era. Dahulu, siapa sangka perubahan ini juga menyuntik pembaruan dalam pendidikan. Dahulu, pendidikan hanya berdasarkan penyampaian ilmu melalui sumber lisan dan tulisan. Kini, teknologi telah membawa dimensi pendidikan ke arah kemajuan. Maka benarlah kata Said Nursi dalam buah fikirannya, Rasai Al-Nur, menterjemahkan teknologi dan pendidikan sebagai 2 entiti yang perlu diasimilasikan dalam proses revolusi tanpa henti. Justeru, ayo bersama kita menjelajah titian diksi digitalisasi pemacu pendidikan berkualiti. Sidang hadirin yang budiman, mari kita telusuri erti yang tersembunyi di sebalik mauduk ini secara terperinci. Rangkai kata digitalisasi boleh ditakrifkan sebagai penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran. Ini merangkumi penggunaan aplikasi, platform dan alatan digital untuk memperkaya pengalaman belajar dan mengajar. Manakala pemacu pendidikan berkualiti diertikan sebagai pemesatan mutu penyampaian ilmu. Tuntasnya, digitalisasi pemacu pendidikan berkualiti membincangkan keupayaan teknologi dalam melahirkan pelajar minda kelas pertama melalui pendidikan yang bermutu. Maka, ayo bersama saya kita menjelajah 3 lakaran idea, memahami dan mendalami bagaimana digitalisasi mampu memperkasa pendidikan yang berkualiti. Sidang hadirin yang berwawasan. Pertama, teknologi diimplementasi, kerajaanlah menjadi akarnya. Jatuh bangun sesebuah kota terletaknya pada nilai peradabannya. Justeru, demi mencapai peradaban yang utuh, kerajaan berperanan memperkasakan pendidikan negara. Di Malaysia, kita boleh menarik nafas lega. Ia lega kerana hasil kebijakan pemimpin negara, pelbagai dasar pendidikan terkait teknologi telah dikemuka dan kita sentiasa bergerak seperti apa yang dirangka. Menerusi dasar itu, maka saluran televisyen didik TV diwujudkan, pemberian komputer riba diagihkan, program jalinan dan jaringan ditubuhkan, bantuan demi bantuan diagihkan agar kita tidak perlu lagi memanjat pokok untuk mendapatkan capaian internet. Semua ini bukan sekadar syok sendiri, tetapi kita berjaya mengaplikasikannya selari dengan apa yang dikehendaki. Impaknya, menerusi penulisan Jurnal Pendidikan Malaysia membuktikan peningkatan dalam prestasi pelajar serta jurang digital antara bandar dan luar bandar juga kita mampu rapatkan. Ternyata, kerajaan prihatin aspirasi terus direalisasikan. Sidang hadirin yang saya hormati. Kedua, teknologi diintegrasi pemangkin kompetensi guru. Kita imbas kembali episod duka COVID-19, durjana yang membolosi benteng negara, meragut kebebasan murid ke sekolah, malah hampir meranap sistem pendidikan negara. Kendati pun begitu, guru-guru tidak cuak. Mereka terus bermuhasabah diri, menyediakan sesi pembelajaran dalam talian menggunakan pelbagai pelantar, antaranya Google Classroom, Google Meet, Zoom, Webex, namakan apa sahaja. Tidak pernah terbayang dalam fikiran proses pembelajaran boleh berlaku sepenuhnya secara dalam talian. Impaknya bermula daripada tidak tahu menjadi tahu, daripada tahu menjadi jago. Hasilnya, guru semakin kompeten memanfaatkan teknologi dalam merealisasikan pendidikan yang berkualiti. Sidang hadirin yang bervisi.
Ketiga, teknologi diperkasa membina kecemerlangan anak bangsa. Kita hidup dalam era digital yang menuntut murid menjadi celik teknologi, bukan sahaja untuk berinteraksi tetapi untuk menyemat ilmu di hati. Teknologi bukan lagi satu pilihan tetapi satu keperluan dalam pembangunan negara. Dengan teknologi, pembelajaran tidak lagi terbatas dalam bilik darjah. Murid boleh mengakses sumber dari berbagai sumber sama ada video interaktif, pembelajaran maya, kuis dalam talian dan pelantar e-pembelajaran seperti D5 dan Google Classroom. Situasi ini menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan, fleksibel dan berkesan. Inilah bukti bahawa teknologi mampu merapatkan jurang dan membuka pintu kepada kecemerlangan. Saudara dan saudari, akhirul kalam, 3 titian diksi inilah bukti bahawa digitalisasi merupakan pemacu kepada pendidikan yang lebih berkualiti. Pesan saya, usaha mendigitalisasikan pendidikan perlu digiatkan lagi agar manfaatnya dirasai semua anak-anak Malaysia. Kerana merekalah generasi digital yang bakal melakar kemajuan negara. Sekian dari saya, ikhlas untuk semua. Sekian dan terima kasih.